lagi dengan budak seorang ni. Astagfirullahaladzim. Asyik bangun lambat aja. Alamak, dah lewat matematik pula tu. Alamak, yang kunci. Alamak, yang matematik. Mati aku. Zaim, asyik-asyik kamu lambat aja ke sekolah. Dah, pergi duduk tempat kamu. Hari ini, cikgu macam biasa, sebelum mata pelajaran matematik, cikgu akan panggil setiap murid untuk baca sifir di depan. Okey, hari ini cikgu nak pilih Zaim. Datang ke hadapan. Satu darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5. 30. Okey, senyap semua. Kamu pun sama juga, jangan ketawakan orang. Kamu pun tak tentu lagi boleh hafal sifir di hadapan. Nanti giliran kamu pula. Kan cikgu dah cakap Zaim, hafal sifir. Jangan bermain-main dalam kelas. Ingat boleh hafal sifir? Boleh. Okey. Dah boleh duduk tempat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa pula tu? Tak apa pun. Takkanlah tak ada apa-apa muka macam tu empas beg. Zaim, kenapa? Tak apa. Zaim, sekilas ikan di laut pun boleh tahu jantan betina. Ini kan pula Zaim. Kenapa ni? Tak ada lah, tadi semua orang ejek kat sekolah. Asal dia ejek? Sebab tak apa sifir je. Habis tu Zaim malu? Okey, sekarang ni jangan nak malu-malu. Kalau awak nak berjaya, awak kena rajin berusaha. Belakang parang, kalau diasah, lama-lama dia ditajam. Macam tu juga dengan manusia. Kalau nak berjaya, kena berusaha. Okey? Dah, jangan susah hati. Pergi naik atas kat bilik, mandi, semayang, kemudian turun bawah makan, ulang kaji. Faham? Okey. Okey. Dua darab 5, 10. 3 darab 5. Cepat ni. Burung tu bersungguh-sungguh nak buat sarang dia. Aku pun kena berusaha juga. Satu darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5. Pagi ini, cikgu akan panggil seorang untuk baca sifir. Okey, siapa yang hendak baca sifir di hadapan kelas? Saya, cikgu. Saya cikgu tak baca lagi. Okey, semua senyap. Jangan suka ketawakan orang. Okey, Zaim datang ke hadapan. Mulakan. Okey, baik, cikgu. Satu darab 5, 5.
9 darab 5, 45. 10 darab 5, 50. Tanya Zain. Macam tu yang cikgu harapkan. Okey, kepada murid-murid sekalian, contohi Zain. Semalam dia tak hafal sifir. Hari ni dia hafal sifir. Jadi kamu kena berusaha. Macam tu juga Zain. Dia berusaha, akhirnya dia berjaya. Okey, beri tepukan sekali lagi. Okey, Zain dua tempat. Tahniah. Zain, kita orang minta maaf semalam menang. Janji tak payah edit lagi. Benarlah apa yang bonda dan guru nasihatkan selama ini. Sewajarnya hendaklah kita berhijrah daripada baik kepada lebih baik dan menggunakan hijrah untuk membaiki kehidupan kita.